Ramai sangat tanya saya, kalau beli emas tapi tak jual-jual, mana datangnya untung? Saya tanya balik, kalau simpan duit banyak-banyak dalam bank tu, apa pula untungnya? Ya betul, simpan duit dalam bank kita dapat dividen. Tapi dalam keadaan sekarang, dengan inflasi makin tinggi, nilai ringgit makin jatuh, dividen tu bagi saya dah tak berbaloi sangat. Sebab tu saya lebih pilih untuk simpan emas, bukan untuk dijual cepat-cepat, tapi sebagai simpan jangka panjang. Ramai penyimpan emas, mereka bukan beli untuk pusing modal atau nak berniaga. Mereka beli dan simpan sebab tahu emas ni lindungi nilai kekayaan mereka dari susut nilai mata wang. Kalau duit makin lemah setiap tahun, tapi emas makin naik nilainya setiap tahun, tak ke logik kalau kita jadikan emas sebagai salah satu bentuk simpanan? Itulah sebabnya ramai penyimpan emas tak jual pun emas mereka. Bukan sebab rugi, tapi sebab mereka faham emas tu penyimpan nilai jangka panjang. Bukan untuk kaya cepat, tapi untuk selamatkan nilai duit dalam jangka masa panjang. Kalau korang pun nak mula simpan emas tapi masih ragu-ragu, follow saya kongsi dari pengalaman sebenar, step by step.